Hai, Assalamualaikum. Hari tu kereta aku siap. Benda yang pertama aku buat, aku tukar serut bar. Lepas tukar serut bar, terus aku hantar aksesori ni. Tinggalkan 2 hari. Jom kita tengok, aku tanya brother ni, kereta aku buat apa, pasang apa. Mari. Ini dah complete Modelista, dah boleh masuk auto show. Mana Yoga? Ya bang. Kau cakap dengan orang tu, kereta aku buat apa? Okey, kereta Abang Rong ni kan dia tukar Modelista grill, okey. Lepas tu dia tambah chrome tepi ni untuk Modelista punya. Set door garnish. Door garnish, lepas tu door handle, door cup punya. Lepas tu dia ada tambah tukar speaker lift up Alpine. Yang ini lepas tu dia ada tambah lagi amplifier, 2 biji subwoofer. Subwoofer satu dekat depan, satu lagi dekat belakang. Okey. So ambient light pun Abang Rong ada tambah sekali. Okey, thank you Abang Rong. Power window. Yang ini power window switch. Untuk buka pintu belakang semua senang lah. Ini komplit ni aku buat ni. Komplit. Full. Dynavin interface. Betul. Dynavin Android interface, Dynavin roof monitor auto. Yang ini dia ada YouTube sendirilah kalau nak main YouTube semua. Dia asing lah, depan boleh buka lain, belakang boleh buka lain lah. Ya, betul. Lepas tu crossfire subwoofer dia dekat belakang kan. Crossfire subwoofer ada dekat belakang sini. Dia jajan dia banyak sangat Ini banyak gila 40 punya model. Subwoofer dia dekat belakang. So ini dah complete audio lah ni. Audio dah complete. Berdentum lah ni. Just nice dia punya tu. Lepas tu depan PPF, betul? Depan PPF, betul. Depan buat full front PPF. Kita tengok daripada depan ni. So kereta aku memang dah beli, memang dah Modelista kan. So dia ada 2 barang yang tak complete je Modelista. Set door garnish ni dah pasang. Nak dapat daripada Japan, buat pre-order susah nak dapat complete. So yang ini PPF full front lah. Yang ini penuh. Side mirror sekalipun ada PPF. Side mirror tepi sini. So dah settle lah guys. So aku recommend korang area KL boleh cari CN Audio, kau cari taucu dia ni. Yuga. So kat sini nak kena sejambai duit lebih sikit lah. Tengok lah kau pakai kereta apa. Kan? Biasa orang buat interface je, betul tak? Tapi datang sini kau kena sejambai. Kena sejambai sebab banyak racun dia. buat. Betul, banyak racun dia. Benda ni normal lah. Tengok poket sendiri. Betul. Kalau kita rasa kita mampu, why not? Buat je lah. Betul. Buat sekali jalan. Sebab kereta pakai hari-hari. Betul. Kita nak best. So guys, itu je. Bagi. Nanti aku akan share receipt kat korang. Berapa total buat sini. Bagi. Okey, bagi. Jangan lupa subscribe. Subscribe, tekan button lonceng.